Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ni kita nak berborak sikit bukan pasal game. Korang mesti tanya kan? Siapa yang tertanya komen. Siapa yang tak tanya komen. Walaupun cakap ni berborak ni. Kau tahu tak yang nama dia ni nama dia kan guys. Kejap aku nak bagi info jap. Kejap aku cek. Okay, dah jumpa guys. Ini aku nak cakap ni. Okay. Maksudnya ni kena hack. Tahun berapa dah hacker tu, nama dia apa guys? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu komen. Okay, ada yang tahu Okay. Semua orang tahu siapa yang hack tu? Tubers93. Betul sekali. Hari ni kita akan membuat info dekat Tubers93 ni. Korang tahu kan si Tubers93 tu yang selalu muncul di video aku sebelum ni kan? Kenal kan? Ada AF lagi. Mampus. Sekejap ada duduk tempat lain. Nah shoot. Handphone kambing lah. Kita duduk ke mana bro? Sini lah. Woi, sini tempat aku dah cak lah semalam. Okay guys. Korang tahu kan Tubers93 tu ke jahanam di dunia. Dan kalau di ban dia buat nama apa? Okay, hari ni kita akan menseronok dulu para cerita. Kau tahu kan game Bros Flute? Tahu kan semua? Tahu? Yang tak tahu tu komen. Yang tahu tu tak payah komen lah. Okay. Yang dah tahu lama Bros Flute tu, game ni dibuat dari tahun apa dan komen. Okay. Bagi tahu kawan korang siapa Tubers93 dan siapa yang membuat Game City dan siapa membuat game Bros Flute. Beritahu nanti komen dan share dekat kawan korang Nanti aku boleh bahan ni tu. Buka Ni sampai sekejap guys. Okay, tawan. Nanti komen sekejap aku. Aku. Tahu tak? Aku ni bukan YouTuber pun. YouTuber aku ni nampak kurang lah.
peraturan apa lah. Aku ni sebenarnya bukan 8 tahun. Tapi aku sebenarnya aku bisik kat korang. Aku sebenarnya 18 tahun. Aku sebenarnya 18 tahun. Kau dah tak tahu lagi ke? Aku 18 tahun. Tahu kan sekarang? Aku 18 tahun. Umur aku 18, ketawa. Dah habis sekolah dah. Kenapa aku tak buat video? Sebab aku tadi pergi kerja gila. Okay guys, korang nampak lah depan muka aku ketawa. Aku lama dah tahu main game Roblox ni. 10. Okay. Dah. Macam biasa, sembang kat atas ni. Hai, Sarina. Aku akan ayat hal kat sini. Oh, mana tu? Kenapa nak tengok kan masa aku marah-marah daripada game Roblox 2006 tu? Betul tu. Susah gila. Cuba korang main. Tak dapat nak game. Game susah tu. Developernya yang paling tak boleh. Okay guys, aku rasa video ni sampai sini sebab kita nak bahas sejak ni. Kalau korang nak subscribe boleh je lah. Subscribe free. Kalau tak subscribe rugi. Bye bye guys, bye.